Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi Amy Haznida sebagai host anda untuk segmen Tanya Pakar. Hari ini saya excited sangat walaupun saya tak merancang nak ada baby lagi, tapi topik hari ini memang menarik, especially untuk anda yang mungkin sedang menunggu hari untuk bersalin ataupun mungkin sedang melalui fasa berpantang. Jadi kita akan bercerita tentang topik berpantang di zaman moden. Relevan ke? Nak tahu relevan ke tidak? Bersama dengan saya pada hari ini, kita jemput khas Puan Izzati, terapis pemulihan ibu bersalin bertauliah yang akan mengupas soalan-soalan dan juga orang kata memberi penjelasan untuk anda-anda semua yang mungkin nak tahu soalan-soalan yang berkaitan dengan ibu berpantang. Jadi oleh itu, ini dia kita bawakan Puan Izzati. Assalamualaikum. Salam. Puan okey hari ini sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, jadi hari ini kita jemput Puan sebab kita nak bercerita tentang berpantang, Puan. Okay. Puan sendiri ada berapa orang anak? Alhamdulillah saya 3 orang. Seorang puteri, 2 orang putera. Oh, sama lah kita. Ya ke? Okey. So 2 putera, 1 puteri. Okey. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin sedang berpantang ataupun mungkin sekarang ni sedang syarat hamil, nak menunggu hari untuk melahirkan anak kan? Mungkin mereka nak tahulah lebih banyak lagi tentang isu yang berpantang ni lah kan? Jadi kalau boleh saya nak tanya dulu pertamanya kepada Puan Izzati, sebenarnya kenapa kena berpantang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya perkenalkan sedikitlah tentang diri saya. Saya Puan Izzati, terapis bertauliah, mempunyai lesen pengamal daripada KKM dengan pengalaman 8 tahun dalam bidang penjagaan ibu bersalin. Okey, untuk menjawab persoalan Puan Amy tadi, sebenarnya untuk tempoh berpantang ni adalah tempoh untuk ibu bersalin tu rehat. Selepas 9 bulan ialah mengandung, mungkin ada komplikasi alahan ataupun ada ibu yang mempunyai komplikasi seperti darah tinggi ke kencing manis GDM. Jadi selepas pada melahirkan tu tempoh rehat yang mencukupi, menjaga pemakanan dan juga kesihatan diri supaya mereka lepas pada biasa kita tempoh pantang 44 hari. So lepas pada tempoh 44 hari tu kita boleh jalankan aktiviti kita rutin harian seperti biasalah. Jadi selepas tempoh berpantang tu dan bila kita menjaga pantang dengan baik tu, insya-Allah lepas tu kita boleh berfungsi sebagai seorang isteri dan ibu yang lebih baik lah, ya, kan? Betul. Jadi kita nak tanya jugalah kepada Puan Izzati kan, kalau saya tengok masyarakat kita sekarang lah, tak semua tapi ada segelintir mungkin ibu-ibu yang selepas bersalin baby pun masih lagi berbedung, masih merah lagi kan. Kadang-kadang tak sampai seminggu pun usia baby dah keluar, dibawa berjalan-jalan ke tempat yang ramai orang. Apa pendapat Puan Izzati tentang hal ini? Okay, kalau dari segi kita pengamal inilah untuk terapis ibu bersalin, dalam tempoh berpantang newborn, kalau fasa newborn 0 hingga 3 bulan, sangat tak digalakkan untuk bawa baby tu keluar di tempat-tempat awam, apatah lagi tempat yang bersesak-sesak. Sebab sekarang ni ialah selepas pada musim COVID hari tu, terlalu banyak virus-virus, penyakit-penyakit luar yang menular. Kadang-kadang kesian pada baby tu, balik dah kena jangkitan radang paru-paru. Jadi kita lebih kepada nak jaga kesihatan baby dan juga mak tu sendiri. Kalau boleh rehat, banyakkan rehat dekat rumah. Kalau benda tak penting, kita minta tolong orang lah, tolong selesaikan hal-hal luar. Jadi bila kita bercerita tentang berpantang ni kan, Puan Izzati kan, kalau ikutkan cara zaman orang dulu-dululah, zaman nenek moyang kita kan, ada yang 44 hari, ada yang 100 hari. Sebenarnya mengapa mereka ni menggunakan tempoh masa 44 hari, 100 hari ni untuk berpantang? Apa kepentingannya kepada ibu yang bersalin? Okay, sebenarnya dia lebih kepada nak jaga fizikal dan emosi kepada ibu bersalin tu. Kalau boleh saya nak sharekan satu artikel. Ada kajian dilakukan di Universiti Turki, Fakulti Perubatan diorang. Dia kumpulkan 150 orang responden yang terdiri daripada ibu bersalin, bayi mereka berumur 3 hari hingga 15 hari. Jadi dia kajian tu dia nak buat correlation lah antara kandungan garam di dalam susu bayi, susu ibu tu dengan test postnatal depression dengan anxiety symptom dia. Jadi hasil dapatan kajian tu dia menunjukkan kandungan sodium yang tinggi dalam susu ibu tu mempunyai kaitan dengan skor postnatal depression dan juga anxiety symptom yang tinggi. Maksudnya bila ibu tu stres ataupun mempunyai postnatal depression, dia
kandungan sodium tu lebih tinggi dan dia akan efek baby. Kalau contoh kandungan garam di dalam badan baby lebih 150 milimol per liter, dia boleh membawa kepada maut. Jadi dia boleh menyebabkan baby tu dehydration, demam dan kurang weight loss. Baby tu jadi tinggi. Jadi maksudnya kita memang ada kajian dah membuktikan bahawa emosi ibu tu amat penting waktu fasa pertama lepas bersalin tu. Jadi logiklah antara tempoh 44 hari tu, kalau kita rasa macam lama, sebenarnya tak lama pun. Kadang baby 2 minggu pertama jaundice, ulang alik klinik, dah keluar dah. Itu Kan stres dah juga penat tu dah, sebenarnya. hari-hari nak ulang klinik. Selagi tak turun level yang doktor nak discharge tu, kita kena hari-hari ulang. Dah esok kena ulang lagi. Lepas tu kalau kita nak keluar lagi, dia makan ambil tenaga lah. So sebab eloknya kita rehat dengan mencukupi untuk fizikal dan emosi ibu tu. Jadi ibu pula selepas bersalin, tak kira lah secara normal pun ataupun secara cesarean pun, sebenarnya ada orang kata tempoh nak pulih tu jugalah kan. Betul. Kalau kata nak kena berulang-alik ke klinik atau ke hospital untuk bawa anak check up jaundice dan sebagainya, sebenarnya boleh efek juga emosi Ya, betul. Penat. ibu ni. Jadi ketika berpantang, ada sesetengah orang katakan yang ini boleh, itu tak boleh, maksudnya pengambilan makanan tu. Tapi pada Puan Izzati sendiri sebagai orang kata terapis pemulihan ibu selepas bersalin ni, sebenarnya pemakanan yang bagaimana yang elok untuk ibu-ibu selepas bersalin? Okey. So untuk zaman moden ni, kita tak nak terlalu strict lah dengan pemakanan ibu berpantang. Okey, kalau boleh kita kena elakkan makanan fast food, makanan bergas, makanan yang kita kalau boleh kita consume real foods je. Banyakkan sayur pun tak strict yang berangin ke, yang jenis apa ke. Kalau contoh, kalau badan dia okey dengan bayam, dia boleh makan bayam. Kalau okey dengan pakcoy, dia makan je lah pakcoy. Janji pengambilan dia tu sederhana dan dia tahu badan dia boleh terima apa dan dia tak boleh makan apa. Okey, jadi kalau bagi saya yang paling tolak fast food dengan makanan bergas dan kurangkan manis masa berpantang tu. Sebab kalau boleh kita nak dapatkan shape kita balik kan. Dan juga minum banyak air, betul tak Puan Izzati? Banyakkan air sebab kita pun menyusu, nak hasilkan susu bayi kan. Yelah, sebab kalau dulu-dulu kan tak boleh minum air. Makan pun kena kering-kering. Dengan lada hitam je, gaul lah dengan ikan kering. Itu dulu ya. Kalau cakap kat mak sekarang, tak nak langsung pantang. Kan? Tapi sebenarnya kalau ikutkan saranan daripada doktor dan juga sekarang terapis sendiri pun memang cadangkan untuk pengambilan diet yang seimbang. Kan? Cukup karbonnya, cukup proteinnya, cukup serat kan. Jadi ibu-ibu yang bersalin tu ataupun sedang berpantang, janganlah rasa macam semua benda tak boleh nak enjoy. Sebenarnya pada saya sendiri, tempoh berpantang tu adalah waktu untuk kita dilayan bagaikan permaisuri kan. Betul. Dia kalau terlalu kurang air ataupun kurang serat, jadi sembelit, membawa pada komplikasi lain. Jadi kita berpada-padalah pemakanan kita. Ya, sebab selain untuk susu, betul juga saya setuju. Masalah sembelit tu selalu berlaku selepas bersalin. Jadi kalau tak cukup minum air, memang boleh akibatkan kita susah nak dia pun trauma nak pergi toilet. Betul. Sebab susah nak membuang. Terutama untuk ibu yang bersalin normal lah. Ya, betul. Sedangkan nak ada buang air jahitan kecil lagi pun takut. Apatah lagi kalau sembelit kan. Okey Puan, kita nak tanya, mungkin Puan boleh ceritalah, apakah orang kata rawatan-rawatan secara tradisional lah yang Puan sendiri amalkan kepada ibu-ibu selepas bersalin, dan apa kepentingannya? Contoh, mungkin Puan explain dari segi urutan, berkuku, berbengkung dan sebagainya. Okey, dari segi panggil secara umumnya package pantang, kita kalau boleh sekarang kita macam lebih kepada tak terlalu strict, tak terlalu apa panggil? Sambil lewa sangat. Kalau bila kita nak pujuk ibu-ibu muda ni, lebih kepada pantang secara relax macam tu. So biasa kita tekankan urutan, bertuku, sauna, bertangas, mandi herba. Dan mungkin ada orang nak ambil package masak sekali. So dia dah complete set dengan rawatan kepada bayi. Jadi kalau contoh bertungku, berurut satu badan tu, dia boleh melancarkan darah, nak melancarkan susu juga kan. Yang penting kritikal semasa kita berpantang ni, kita nak urut bela rahim supaya dia tolong dia kecut dan kembali ke tempat asal dia. Kemudian untuk melancarkan susu supaya nak elakkan bengkak susu tu berlaku semasa pantang. Contohnya kalau untuk bertangas pula ada fungsi dia lain pula. Kalau bertangas ni lebih kepada nak cuci pangkal cervix tu. Kalau ada lagi kotoran, dia boleh tolong bersihkan dan tolong ketatkan balik muscle dekat situ lah. Untuk mandi herba, antara rawatan tu yang paling ibu suka tanya, kenapa kena mandi herba?
sama tak dengan mandi air suam biasa? Sebenarnya tak sama. Ada ibu dia tak nak mandi air herba sebab dia kata bau daun tu tak wangi. Dia tak suka. Dia suka bau yang bunga-bunga macam tu kan. Jadi kita sebagai terapis kita kena terangkan secara ada hujah lah kenapa kita nak mandi herba. Sebabnya lebih kepada mengembalikan spiritual dia, nak memulihkan dalaman dia. Sebab bau-bau herba tu dapat khasiat kepada dalaman. Lah. Mungkin bau-bauan tu sebenarnya lebih kepada untuk menenangkan, memberi keselesaan kepada ibu. Jadi itu secara tak langsung terapi membantu untuk dia cepat sembuh betul. Lah kan. Kadang-kadang dia tak nampak logiknya di situ, tapi sebenarnya dia sedang pulih, ambil masa sikit. Sama lah juga macam kalau kita mandi bunga, betul. haruman daripada bunga-bungaan aura-aura bunga untuk membantu kita kekal tenang, positif dan sebagainya. Tapi saya nak tanyalah juga dengan Puan Izzati kan, kalau macam sesetengah ibu mungkin orang kata ada kekangan dari sudut keuangan untuk hire, sebab sekarang ni memang trend lah untuk muda, tak nak susahkan ibu, tak nak susahkan ibu mentua. Jadi ibu-ibu muda sekarang banyak hire confinement lady sahaja kan. Jadi maknanya boleh uruskan ibu yang bersalin, boleh uruskan bayinya, boleh uruskan juga makan, minum semua kan. Tapi kalaulah kata ada kekangan untuk orang kata ambil confinement lady, apa sebenarnya yang kita boleh buat di rumah sendiri dengan bantuan suami? Penting ni bantuan suami. Betul-betul. Suami memainkan peranan penting sebab biasanya kita jauh dengan mak ataupun pantang dengan mak tu seminggu 2 minggu pertama kemudian kita dah balik kan, anak lain sekolah ke. Jadi kalau contohlah kekangan bajet, apa mereka perlu buat? Mungkin boleh ambil urut dan tungku untuk 3 hari saja. Kemudian antara rawatan lain yang boleh dia teruskan di rumah, bertungku sendiri boleh. Mandi herba pun boleh sendiri mandi kan, herba. Lepas tu parang pilih, stapel, pakai bengkung. Sekarang bengkung, kalau dulu pakai bengkung Jawa. Puan tahu pasal bengkung Jawa? Tahu yang 20 meter tu. Ya, 20 meter. Tapi dia memang bagi kesan masuk umur 50-an baru nampak kesan pemakaian bengkung Jawa tu. Tapi sekarang kita tak strict kepada bengkung Jawa sajalah, bengkung bertali, bengkung yang ikat strap, gedel. So kita boleh pilih yang mana menyenangkan kita. Ikut selesa kan? Betul. Lepas tu kita sekarang untuk pemakanan pantang pun ada orang jual garlic crispy, macam jamu-jamu, minuman milk booster. Kita boleh ambil sikit-sikit buat sendirilah. Mana mampu. Mungkin suami boleh tolong panaskan air mandi herba pagi-pagi, letak dalam balji, letak dalam bilik air sebab nak angkat berat tu kan. Panaskan batu tungku, saling bekerjasama lah untuk menjaga dalam tempoh pantang tu. Especially kalau mungkin pasangan yang mungkin dah ada anak yang lain sebelum tu kan. Betul, nak uruskan anak sekolah lagi. Nak uruskan anak sekolah. Kalau kabut sikit. Betul Puan, setuju sangat. Jadi maknanya ada orang kata give and take dan juga kerjasama antara suami dan isteri tu sendiri lah kan. Especially kalau memilih untuk berpantang sendiri. Soalan yang seterusnya saya nak tanya, apa pula kaitan berpantang ni dengan orang kata untuk memulihkan bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi emosi dan mental ibu itu sendiri. Kalau seperti saya cerita pasal kajian tadi, dia sebenarnya bila ibu berpantang, ibu berpantang ni memang hormon dia masih tak stabil. Mental health dia pun tak berapa stabil. So bila dia terlalu stres, terlalu memikirkan, contoh anak dia jaundice sampai kena warded. Dia kat rumah, anak dia dekat ward. So dia memang akan teringat dekat baby tu, bila dia stres, hormon stres tu dia akan suppress hormon prolaktin yang menghasilkan susu tu. Jadi bila dia nak express susu, dia pun dah kurang. Jadi maksudnya kita sebagai terapis, kita boleh jadi support system untuk dia lah. Contohnya mendengar luahan dia, jadi terapi kepada dia. Kadang-kadang dia tak ada tempat nak meluah. Kadang kita nak nasihatkan dia, dia kadang nak bercakap two way communication je. Kadang suami dia kerja kan. So kita tolong comfort dia, so supaya dia ni tak berapa stres. So barulah dia boleh kekalkan susu dia untuk bagi kepada baby. So antara yang penting orang tak berapa nampak tu mental health ibu bersalin lah. Kadang ada ibu kita datang hari ni nampak okey, esok datang dia murung sekejap. So kita rawatan-rawatan tu boleh membantu memulihkan semangat dia balik. Macam tu. Macam urut bertungku untuk fizikal je kan. Betul. Dan sebenarnya bila kita buat rawatan-rawatan ni juga sebenarnya dapat membantu ibu tu cepat baik. Bila cepat baik ni dia tak risau dah. Bila dah tak risau dah,
kuranglah risiko nak fikir yang bukan-bukan, ataupun orang kata sekarang kan yang meroyan lah, postpartum blues semua. betul. Kan. Jadi kalau puan boleh explain pada kita lah, mungkin ada sesetengah ibu yang memandang remeh soal berpantang sebab rasa kalau tak berpantang pun boleh baik sebenarnya. Betul. Kan. Saya setuju. Tapi masih ada lagi beberapa teknik rawatan yang kita lakukan ketika berpantang tu yang dapat bantu kita untuk baik. Jadi mungkin puan boleh sarankan kepada ibu-ibu di luar sana apa yang perlu mereka titik beratkan sebaik sahaja mereka bersalin. Okay, so antara yang perlu dititik beratkan ialah kalau boleh cari dulu ilmu sebelum bersalin. Ilmu laktasi, ilmu baby cry and sleep tu. So kita boleh faham, oh baby ada 3 jenis. Easy baby lah, high need, colic. So bila kita sendiri dah melahirkan anak tu, kita tahu oh baby kita ni kategori mana, macam mana cara kita nak layan dia, nak treat dia. Supaya kita tak stres. Kalau kita tak tahu cara, asyik menangis je baby, kita tak tahu nak buat apa kan. Tapi bila ada terapis yang datang rumah yang berilmu, ada pengetahuan, dia boleh kongsi ilmu dia bersama ibu dan bagi tahu cara nak handle macam mana. Contoh rawatan bayi, tuang baby. Kadang-kadang ada orang tak buat langsung. Dia memang tak buat tuang baby tu sebab dia rasa macam buat apa baby kecil-kecil lagi dah nak tuam. Sebenarnya kita nak elakkan hernia. Salah satu penyakit yang untuk baby newborn, kalau baby boy dia bengkak telur. Kalau baby girl dia boleh bengkak dekat bahagian pusat tu. Benda tu kita dah selalu jumpa. Jadi kalau boleh ibu-ibu sebelum salin ni ambil ilmu dululah. Apa kita cakap, sediakan payung sebelum hujan. Betul. So bila benda tu berlaku kita tak panik, kita tahu cara nak handle masalah tu. Okey, mungkin terakhir saya nak tanya, sebelum terakhir tu satu lagi, kita nak minta puan untuk kata-kata sikit lah, untuk berikan kata-kata sikit kepada bakal-bakal suami ni yang akan mendapat anak ni. Yang bakal mungkin, suami bakal bakal ayah, bukan suami lambat lagi jauh perjalanan kan. Bakal ayah ni yang mungkin akan dapat baby tak lama lagi ke, ataupun mungkin isteri pun memang sedang berpantang sekarang ni waktu tengok ni. So untuk bakal ayah, bakal ibu, mungkin untuk first time ke ataupun anak kedua, ketiga, biasanya kalau ada kelas-kelas antenatal ke ataupun yang survey package pantang tu, bakal ibu lah kan. Bakal ayah ni dia tak berapa nak tahu sangat, tapi sebenarnya penting kalau dia pun involve dalam proses ilmu antenatal, penjagaan bayi, penjagaan berpantang, apa isteri dia perlu makan, boleh makan, apa perlu buat bila baby tu kembung ke, bila baby tu menangis ke, cara nak tidurkan baby. Jadi benda tu amat penting. Bila ada support system, benda tu jadi mudah. Dan memang mengurangkan stres ibu seorang lah yang menjaga baby dalam pantang tu. Okey puan, relevan ke berpantang di zaman moden? Bagi saya sangat relevan. Bukan sebab saya memang dalam bidang ni, dia lebih kepada penjagaan kesihatan. Mungkin waktu anak pertama kita rasa badan kita masih kuat lah. Yelah anak pertama kita pun muda lagi kan. Tapi bila kita dah masuk tempoh anak kedua ataupun umur dah lebih 30-an, kita baru start rasa badan kita ni memang mudah penat. Sebab kita mula-mula dulu kita tak jaga makan. Saya dulu anak pantang pun kita rasa okey je, tapi kita dengar cakap orang tua kan, jangan buat macam tu, makan ini, jangan makan tu. Tapi sekarang baru kita rasa kesan dia, oh nasib baik kita jaga pantang dulu. Sekarang kita masih kuat sikit lah. Kan. Okey, dan sebenarnya tempoh berpantang ni bukanlah untuk menyeksa ibu-ibu selepas bersalin, bukan tetapi bagi sebenarnya untuk bagi lebih keselesaan dan nak cepatkan membantu. proses pemulihan tu kan. Setuju. Jadi kalau tanya pada saya pun, saya rasa masih relevan dan kita ambil pakai mana yang sesuai dengan kita dan yang memberi kebaikan kepada kita. Jadi puan, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di Tanya Pakar hari ini. Terima kasih juga. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dan so kita nak lambai sikit dekat kamera kepada anda yang mungkin sedang menanti kelahiran atau sedang melalui proses berpantang sekarang ni, kita nak ucapkan tahniah dan baik-baik sahaja. Jalani proses berpantang dengan positif. Anda akan pulih segera dan anda juga akan lebih gembira untuk menjadi seorang ibu yang terbaik buat si manja tersayang. Jadi kita jumpa lagi di segmen Tanya Pakar yang akan datang. Jangan lupa sokong kami dan ikuti kami di laman media sosial kami di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan semualah yang ada. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Bye.